Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din ada satu lagi resipi berasaskan telur ikan. Resipi ni sangat istimewa, sangat sedap dan mudah disediakan. Okey, resipi ni Cik Din namakan resipi telur ikan goreng belengas ya. Memang nampak belengas, nampak kata macam berjuisi. Dan rasa dia memang sangat sedap. Okey, kalau nak tahu apa bahan-bahan yang Cik digunakan, bagaimana cara kita nak buat resipi ni, jom kita tonton video ni sampai habis. Dekat sini Cik Din ada telur ikan ya. Cik Din pun tak pasti telur ikan apa. Tapi ada orang cakap ni telur ikan tenggiri ya. Telur ikan ni kita potong kecil-kecil macam ni. Tapi kena cuci dululah telur ikan tu. Kita potong kecil-kecil macam ni untuk kita buat goreng nanti. Dan Cik Din ada dalam 2 sudu besar sos tiram dan 2 sudu besar cili kisar ya. Sedikit serbuk kunyit dan bahan-bahan lain. Kita ada lada solak, bawang besar dan juga daun bawang ya. Okey, untuk bahan-bahan dia. Okey. Daun bawang ni nanti kita akan potong kecil-kecil dan kena ada jugalah 1 ulas bawang putih. Cik dia terlupa ya. Okey, untuk kita nak masak dia pula, kita masukkan sedikit minyak ya untuk kita menumis bahan-bahan kita tadi. Okey, bila minyak kita dah panas, Cik Din tumiskan dulu bawang putih. Cik Din guna 1 ulas bawang putih yang dah diketuk. Okey, kita tumis sampai dia naik bau. Okey, lepas tu kita masukkan cili kisar ya, cili bol lah. Okey, kita masukkan cili bol. Okey, lepas tu kita kacau-kacau sekejap bagi dia pecah minyak sikit ya. Okey. Lepas tu bila dah garing macam ni, boleh kita masukkan telur ikan yang dah kita potong kecil-kecil tadi tu. Okey, masukkan telur ikan. Memang sangat simple ya resipi ni. Okey, bila dah masukkan ke semua telur ikan tu, kita kacau-kacau lah. Kita balik-balikkan dia. Okey, balik-balikkan dengan perlahan-lahan ya. Okey, sebab masa ni telur ikan tu masih lembut ya. Okey, kalau kita terlampau kuat balik, nanti dia betul pecah. Okey, lepas tu Cik Din masukkan sedikit air ya untuk kita masak kita punya telur ikan ni. Okey. Tapi siapa-siapa tak nak masuk air tu, okey, boleh letak minyak lebih sikit. Tapi nanti telur ikan kita akan berminyak. Tapi untuk elakkan tu, Cik Din letak air ya. Okey. Lepas tu kita masukkan sedikit serbuk kunyit dan juga sos tiram ya. Okey, kita masukkan dan kita balikkan sekali lagi. Kita kacau-kacau bersama telur ikan tu bagi dia sebati ya. Cik Din tak gaul ya telur ikan bersama serbuk kunyit. Tapi Cik Din masukkan. Tapi kalau siapa-siapa yang nak gaul terlebih dahulu pun boleh juga. Okey. Kita kacau-kacau sekejap bagi telur ikan tu agak-agak hampir masak. Okey, sebab telur ikan ni tak perlu nak lama sangat ya. Lepas tu kita bolehlah perasakan dengan sedikit garam. Okey, lepas tu letak juga sedikit penambah rasa. Okey, lepas tu bolehlah kita masukkan potongan cili. Okey, dan potongan bawang holland dan juga kita punya daun bawang ya. Daun bawang tu potong panjang-panjang macam Cik dia buat ni lah. Ikut cita rasa, siapa yang nak potong pendek tu boleh je. Okey, kalau tak ada lada solak boleh. Kalau tak ada lada solak boleh je letak apa-apa cili pun. Kita nak, orang kata nak decorate dia, nak bagi dia nampak menarik, nak bagi dia nampak sedap ya. Okey, bila dah garing macam ni, itu tandanya telur ikan kita dah pun masak ya. Nampak berjuisi ya. Memang resipi simple. Memang sekejap je untuk kita masak, tapi rasa dia memang sangat sedap. Anak-anak Cik Din memang suka kalau Cik Din buat resipi berasaskan telur ikan ni. Memang dia orang dulu tak makan ya. Memang dia orang tak pernah makan telur ikan. Tapi bila Cik Din buat pelbagai jenis masakan berasaskan telur ikan, memang dia orang yang sulung tu memang selalu request nak makan telur ikan. Tapi telur ikan ni memang susah nak dapat ya. Memang susah nak dapat kalau dekat kedai. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat resipi telur ikan cara Cik Din buat ni. Memang sangat sedap. Rugi siapa-siapa yang tak cuba. Dan tips yang Cik Din nak bagi kalau nak beli telur ikan tu, kena pilih yang betul-betul segar ya. Yang warna tu kemerah-merahan lagi. Tu tandanya telur ikan kita tu masih kata fresh lagi. Tak, kalau yang beli yang dah hitam, nampak macam kehitam-hitaman tu, memang telur ikan tu kata tak berapa nak fresh lah. Telur ikan lama memang tak sedap kalau kita buat goreng. Okeylah, kepada yang dah menonton, jangan lupa cuba buat. Dan kepada yang baru singgah ke channel Cik Din ni, baru jumpa channel Cik Din ni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sehingga kita jumpa lagi di next video.
Assalamualaikum. Jumpa lagi.